بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نوينا التعلم والتعليم، التذكر والتذكير، النفع والانتفاع، والإفادة والاستفادة، والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير، ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد، Alhamdulillah, InsyaAllah sambung kepada perbahasan kitab Hadi Fadilatul Faraid karangan Haji Abdullah Ahmad Al-Jambuhi rahimahullah, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Di mana masih lagi berada di dalam muqaddimah kitab As-salatu was-salam qala mu'allif rahimahullah, nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain amin. As-salatu was-salam ala tarjumani uluhiyyati wa dalili wahdaniyyati sayyidina Muhammadin al-mab'uthi ilahil mu'jizati lita'yidi risalatihi wa tasdiqi hidayatihi. Dan rahmat dan sejahtera atas juru bahasa ketuhanan dan yang menunjuk kepada keesaan Allah, penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dibangkitkan dia dengan terang mukjizat yang mengalahi akan seterusnya, kerana menguatkan akan Rasulnya dan membenarkan penunjuknya. Ini penunjuk mana hidayah. Wa ala alihi alladhi balaghu darajatil ulya bi'uluwi miqdarihi wa ashabihi alladhina baraghu nujumal huda binassi akhbarihi. Wa ala dengan makna wa adalah huruf al-'athaf, yang mana wa tu nisbah balik kepada as-salatu was-salam, dan salawat dan salam juga ke atas ahli keluarganya. Ahli keluarga di sini ulama berbahas kepada 4 perbahasan. Ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama dinamakan iaitu siapa dia? Ahli keluarga Nabi iaitu semua umat Nabi. Dia ada 4 perbahasan, iaitu fi maqamid doa, pada maqam doa. Pada maqam doa, contoh macam mana kita doa, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi, ya Allah selawatlah dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan wa ala alihi. Alih tu nisbah kepada maqam doa, adalah kepada seluruh umat Nabi yang apa dia? Iaitu ummatul ijabah, semua yang menerima dakwah Nabi. Maka kita ni termasuk daripada ahli keluarga Nabi, sama ada yang melakukan maksiat ataupun yang beriman kepada Allah, semua sekali dinamakan umat ya ahli keluarga Nabi dengan makna ahli. Jadi kita ni termasuk dari ahli keluarga Nabi. Ini pendapat ini dipegang oleh Imam Nawawi, Imam Al-Azhari dan Imam Malik rahimahullah. Ini difatwakan. Jadi ia sebutkan. Yang kedua, fi maqamiz zakah, pada maqam zakat, iaitu ahli keluarga Nabi pada maqam zakat. Antara Imam Syafi'i sebut dari kitab fiqh pun, pada maqam zakat diharamkan menerima zakat kepada siapa? Kepada
Bani Hashim dan Bani Muttalib. Macam Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Abdi Manaf ni dia ada anak Hashim. Dan Hashim pun dia ada adik-beradik dia. Adik-beradik dia ada Muttalib. Bukan Abdul Muttalib, Muttalib. Dia ada beza tu. Abdul Manaf dia ada anak Hashim dan Muttalib. Jadi pada dua jalur ni dah tidak dibenarkan menerima zakat. Adapun Abdul Muttalib bukan nama sebenar dia Abdul Muttalib. Nama dia adalah Syaibatul Hamdi, nama dia, nama sebenar dia. Jadi dia dapat gelar Abdul Muttalib ni, hamba kepada Muttalib ni, sebab dia pernah pergi satu tempat bersama dengan saudara dia ini Muttalib ni. Dia pernah pergi. Jadi orang tu panggil lah, siapa yang panggil Muttalib tu? Abdul Muttalib tu, hamba dia berkati. Ada lekat siapa kau hari ni. Dia panggil Abdul Muttalib. Dekat. Jadi dua golongan ni fi maqam zakah diharamkan ahli keluarga Nabi, yakni pada Bani Hashim dan Bani Muttalib. Jadi samalah kepada Said Syarifah tu, semua diharamkan untuk menerima zakat, tak diterima zakat. Jadi kalau kita nak beri sedekah pun tidak dibenarkan kepada ahli-ahli keluarga Nabi pada Said Syarifah, Habaib dan sebagainya, tidak boleh menerima, tak boleh menerima zakat. Namun sebagai pada ulama sekarang pun dia membenarkan atas pandangan boleh terima zakat, yakni pada terima harta faid. Itu terpasal dan ta'ala. Okey. Pada maqam, ia ada 4 maqam, iaitu maqam zakah, maqam doa, maqam madah. Pada nisbah pujian, iaitu ahli keluarga Nabi ni nisbahkan kepada seluruh orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi orang yang beriman dan beramal soleh mendapatkan, termasuk daripada ahli keluarga Nabi juga fi maqamil madah, pada maqam puji. Jadi orang yang mari masjid, orang beramal soleh juga dinamakan ahli keluarga Nabi. Dan yang keempat adalah fi maqamin nasab, iaitu ke isteri-isteri Nabi dan keturunan daripada Sayyidatina Fatimah. Sayyidatina Fatimah. Ini ahli bait lah, sehinggalah kita pada hari ini Said Syarifah dan sebagainya. Jadi semuanya adalah keturunan yang dinamakan ahli keluarga Nabi. Dan Nabi SAW sebut dalam satu hadis, Allah sebut dalam Quran kan, kita baca sampai dari tahlil, innama yuridullahu liyudhiba ankum ar-rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Innama yuridullahu liyudhiba ankum ar-rijsa. Sesungguhnya Allah telah menghilangkan, telah menyucikan dosa-dosa ahli bait ni. Ankumur rijsa, rijsa ni maknanya dosa, keburukan daripada ahli bait. Wa yutahhirakum tathira, dan menyucikan ahli bait ni dengan sebenar-benar penyucian. Jadi bila mana sampai kepada kita, sampai pada kita dengar ada keturunan Nabi SAW sampai pada kita, maka kita mestilah mengagungkan dia seperti mana kita mengagungkan datuk dia, iaitu Nabi SAW. Ini wajib kepada kita, wajib. Cuma hak tak bolehnya kepada jangan ulu. Kita disunatkan mubalaghah ni kita banyak. Ni sahabat ni keturunan Nabi, kita sayang keturunan Nabi, tetapi jangan sampai ulu, sampai jadi ni macam Nabi lah ni. Orang sampai yang disembah macam-macam tu ulu lah. Itu haram pula kat situ. Itu tidak dibenarkan syarak. Dan satu hadis Nabi SAW sebut, Nabi sebut udzakkirukumullah fi ahli baiti. Nabi sebut, aku ingatkan kamu kepada Allah berkaitan dengan ahli keluarga aku. Kena jaga ahli keluarga Nabi SAW. Dengan mana kena buat molek kepada keluarga Nabi, kena buat kepada, kena sayang ahli keluarga Nabi, dan kena cinta. Dan itu yang setinggi-tinggi lah. Ini berkaitan dengan ahli keluarga Nabi SAW. Jadi macam kita bahas tadi, walaupun macam itu ada satu hadis, walaupun orang itu, walaupun Nabi SAW mempunyai
ahli keluarga Nabi mempunyai nasab yang mulia, yang ini dinisbahkan kepada Nabi SAW. Yang panggil hasab, hasabiha. Hasab ni apa dia? Keturunan kita yang mana ada nama-nama yang molek. Itu dia panggil hasab. Macam dalam hadis Nabi sebut tunkahul mar'ah li arba'. Wanita itu dinikahi kerana 4 perkara. Limaliha, kerana harta dia. Wali hasabiha, kerana keturunan dia. Keturunan maksud hasab ni adalah keturunan yang molek, nasab dia molek. Ada orang yang mana dipandai agung dari nasab dia. Wali diniha, dan kerana agama dia. Jadi hasab ni termasuk pada ahli keluarga Nabi juga. Nabi adalah sosok yang paling mulia yang berada pada ahli keluarga Nabi SAW. Tapi kalau ahli keluarga Nabi pada keturunan Nabi itu Sa'id Syarifah itu tidak beramal juga, dia jatuh kafir contoh, maka dia tetap akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala, tidak akan masuk ke dalam syurga juga, sama aja. Jadi kalau buat dosa pun tetap dikirakan dosa, dan akan masuk dalam api neraka. Jadi tetap walaupun orang itu melakukan dia ni anak keturunan daripada Nabi, maka dia tetap akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kena jaga kat situ. Tapi ada kok ahli-ahli keluarga Nabi ataupun keturunan Nabi yang mana melakukan maksiat. Ada. Cuma kita berdoa kepada Allah semoga Allah menjagalah ahli keluarga Nabi keturunan Ahlul Bait ini sehinggalah ke akhir zaman. Tapi banyak berlakunya, antara kisah yang paling besar iaitu dalam kisah pencegahan Palestin. Palestin ni wasak kerana ada salah seorang daripada Ahlul Bait Nabi yang mana ketika itu berada di Saudi lah. Dia yang meluluskan supaya Palestin ini dibenarkan masuk. Dan dia ditenjar oleh kemudian ditolak oleh British pada itu. Jadi dia salah seorang daripada keturunan Ahlul Bait. Ini kena beringat. Dan disebut man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Barang siapa yang mana lambat amal dia, tidak akan dicepatkan masuk ke dalam syurga dengan nasab dia. Tak akan cepat. Maksudnya kalau orang ni nasab molek keturunan yang jauh sekalipun, maka kalau dia buat amal dia bertanggung dengan yang Allah suka, maka tak akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Berkaitan dengan ini berkaitan dengan ahli keluarga Nabi. Wa 'ala alihi alladhi balagha darajatil ula, dan atas keluarganya. Nya tu nisbah kepada siapa? Balik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Balik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi SAW ni kita kena faham bahawa Nabi adalah seorang Nabi dan juga Rasul. Nabi dan Rasul. Jadi kalau bahas Nabi ni mestilah wajib kepada dia seorang lelaki. Dia tak boleh perempuan. Walaupun ada sebahagian pada ulama kata Nabi ni ada orang perempuan, ada kata. Tapi hukum pendapat tersebut bukanlah pendapat yang muktamad di sisi ahli sunnah wal jamaah, bukan pendapat yang muktamad. Dia adalah pendapat yang dhaif. Ada sebagian ulama kata antaranya Nabi-Nabi pada nisbah perempuan. Ni sebab kita mengaji ni kita kena koyak belakang. Jadi antaranya siapa dia? Mak Nabi Musa, ada kata begitu. Mak Nabi Musa, ada yang kata Siti Sarah. Mak Nabi Isa, kata saya tak ingat. Antaranya siapa lagi? Mana ada ingat? Banyak dah. Beberapa yang ini fatwa ni disebutkan oleh Imam Ibn Hazm Al-Zahiri, disebut bapa mak Nabi Musa ni dapat dikira sebagai nabi pula sebab Allah sebut, Imam Ibn Hazm sebab Allah sebut dalam Al-Quran fa'awha ila ummi Musa, maka kami telah mewahyukan kepada Nabi Musa untuk lempar anak ke sungai tu, kena bagi ngali kau sampai ke Fir'aun tu. Maka Allah guna kata awha, yakni mewahyukan. Maka sebab tu dikata Nabi Musa termasuk pada Nabi juga. Maka ulama pun jawab macam mana? Dalam surah
lepas An-Nahl. Allah kata fa'auha ila an-nahl. Allah telah mewahyukan kepada lemah. Oh, lemah jadi nabi juga kali. Jadi nama bahagia gitu ya. Jadi wahyu di situ bukan makna dengan wahyu sebenar, tetapi dengan makna ilham, memberi ilham. Itu sebab dalam perkenaan itu bukan perkenaan yang kuat. Ya, mestilah seorang nabi ni mestilah seorang manusia berbeza dengan malaikat. Yang kedua mesti seorang lelaki dari perempuan. Yang ketiga mestilah orang yang merdeka, bukannya hamba. Sebab tu Sayyidina Luqman Al-Hakim ulama khilaf dia ni nabi ataupun tidak. Sebab Sayyidina Luqman Al-Hakim adalah seorang hamba. Jadi pendapat muktamad adalah Sayyidina Luqman Al-Hakim adalah dia seorang wali Allah Subhanahu wa taala yang diberikan hikmah. Yang diberikan hikmah. Dia mestilah seorang yang merdeka al-hur, mesti merdeka. Tapi macam mana pula dengan kisah Nabi Nabi Yusuf alaihi salam kita sadar. Jadi dijadikan hamba. Kemudian dibebaskan semula. Waktu dijadikan hamba bukan dilahirkan dari keadaan hamba. Maka dijadikan hamba itu tidak menafikan dia ni adalah seorang yang merdeka sebenarnya. Dia lahir dari keadaan merdeka. Jadi wajib dia lahir dari keadaan merdeka. Dan seterusnya mestilah Nabi tersebut dia selamat daripada Nabi ataupun dia selamat daripada perkara yang menyebabkan orang lari daripada dia. Itu salah satu daripada sifat Nabi. Jadi kalau kita dengar kisah-kisah apa dia, iaitu Nabi ni ada penyakit kusta lah, Nabi ni ada benda-benda tak molek lah, maka kisah tu perlu ditakwilkan dengan molek. Perlu ditakwilkan dengan molek. Antara kisah disebutkan oleh Nabi Ayub lah. Nabi Ayub dia kata Nabi Ayub ni ada apa? Ulat hok makan daging. Maka daging sehingga luruh daging ni. Sampai jatuh ulat tu letak balik. Kisah tu kena ditakwilkan dengan molek. Kalau kita lah Nabi ada ustaz yang mengajar, ustaz tu sakit sampai luruh daging, kita nak pergi ke dia. Kata saya pergi ya. Mana lebih-lebih lagi Nabi. Nabi. Jadi Nabi ni mesti bersih daripada sifat yang mana melarikan manusia daripada dia. Sebab dia nak syarat dia kena taklid kepada Rasulullah, kepada Rasul. Jadi kalau ada sifat seperti itu kena ditakwilkan. Kena ditakwilkan dengan modal. Dan yang keempat, mestilah ibu ayah kepada Nabi ni mestilah dia seorang yang beriman kepada Allah. Mestilah beriman kepada Allah. Kalau tidak beriman kepada Allah, maka dia akan dihina Nabi tersebut. Kerana Nabi itu akan dihina dan merendahkan maruah kepada Nabi itu. Dia kena jagalah. Sebab tak ada orang kata mak ayah Nabi ni kafir. Pernah dengar? Mak ayah Nabi ni masuk neraka sebab Nabi waktu Nabi diutus kepada umur 40 tahun. Jadi sebelum Nabi diutus kepada umur 40 tahun tu, mak ayah Nabi ni agama apa? Agama apa? Sebab waktu tu jahiliah makin berleluasa pada waktu tu. Jadi adalah sebahagian kata mak ayah Nabi ni kafir. Jadi masuk neraka. Dan pendapat tu pun juga perlu ditakwil dengan molek. Bahkan ada hadis Nabi sebut inna abi wa abaka finnar. Nabi sebut ayah aku dan ayah kamu ni masuk dalam neraka. Jadi hadis tu pun kena ditakwilkan dengan molek. Kena takwil dengan molek. Sebab Nabi SAW adalah sebaik-baik Nabi yang paling afdal di antara seluruh Nabi. Maka hadis tersebut perlu ditakwilkan dengan dia disyarahkan dengan molek. Jadi makna hadis itu adalah inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya ayah aku dan ayah kamu dalam neraka. Dengan makna sesungguhnya ayah aku dan ayah kamu, makna ayah di situ adalah abi. Nabi guna perkataan abi dalam bahasa Arab. Abi ini bukan diitlak kepada ayah saja, tapi diitlakkan kepada datuk, diitlakkan kepada pak saudara. Jadi kalau disebutkan abi dengan makna pak saudara Nabi, sungguhlah masuk neraka. Abu Talib, Abu Lahab masuk neraka. Jadi tak boleh faham secara zahir begitu ya. Kita kena tengok rujukan para ahli ulama. Dan pendapat yang terkuat yang mana menyatakan bahawa mak ayah Nabi juga masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu
wa ta'ala. Itu yang paling kuat. Antara dalilnya antara Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kharajtu min nikah wa lam akhruj min sifah. Aku ni, Nabi sebut, aku ni dilahirkan dengan pernikahan yang suci. Wa lam akhruj min sifah. Aku tidak lahir daripada perzinaan. Nabi tidak, sejak itu tidak daripada perzinaan itu tidak ada. Nabi sebut min ladun Adam ila an waladani abi wa ummi. Start daripada Nabi Adam sehinggalah kepada mak ayahku, semuanya berada dalam keadaan pernikahan lama. Nikah berlaku. Walam yusufni min sifahi al-jahili ahli jahiliyah syai. Dan tidak ada sedikit pun perzinaan yang apa ni, yang aku kena daripada perzinaan orang jahiliyah. Semuanya susul gaul Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya bersih. Dan dari ayat Al-Quran Allah kata Allah kata alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Allah kata sesungguhnya aku inilah yang melihat pergerakan kamu wa taqallubaka fis sajidin, yang mana berpindah-pindah di antara orang-orang yang sujud kepada Allah. Jadi itu juga mendalil bahawa mak ayah Nabi ni masuk syurga. Jadi start daripada Nabi Adam sehingga turun semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua beriman semua sekali. Jadi kalau kita dengar ada orang kata mak ayah Nabi ini masuk neraka, maka dia bercanggah dengan Quran sendiri. Bercanggah dengan Quran. Waktu kena betul. Ni banyak ni. Dia dengar ni. Kau ni pandai belah-belah sana, saya dah beli. Saya Wahabi lah semudah. Banyak tu, bahkan zahir hadis iaitu Nabi sebut inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya ayahku dengan ayahmu masuk dalam neraka. Bukan kan? Kerana salah satu pada sifat Nabi, mak ayahnya mestilah dalam keadaan beriman kepada Allah. Lepas tu faham pula. Lepas tu mak ayah Nabi Ibrahim tu macam mana? Mak ayah Nabi Ibrahim. Ayah Nabi Ibrahim kan kita tahu bahawa ayah Nabi Ibrahim itu pembuat berhala. Awak patut. Ayah dia sendiri macam saya ajar dari Nabi Ibrahim. Maka ulama khilaf juga azar yang menolak cipta patung tu. Ulama pun berlaku khilaf. Sebagai pada ulama kata ayah Azar itu bukan ayah dia, tetapi Allah sebut Abu Azar. Apa orang kata Abu Azar. Abun kat situ juga perkataan abun, bukan perkataan wali. Bukan perkataan wali. Jadi perkataan abun dengan makna pops. Jadi ayah Nabi Ibrahim adalah namakan Tarikh. Ini disebutkan dalam kitab Qasasul Anbiya Imam Ibn Kathir. Jadi Ibrahim bin Tarikh, bukan bin Azar. Kat situ. Jadi sifat Nabi ni kita kena bersihkan. Bahkan semua kisah-kisah berkaitan dengan para Nabi kita kena cermat. Antaranya orang kata apa dia? Nabi Adam makan buah khuldi sebab berdosa turun bumi dah. Berdosa ke Nabi ni? Bukan Nabi maksum kan? Situ. Betul orang masalah tu. Nabi tidak berdosa. Para Nabi tidak berdosa. Bukan Nabi saja, bukan Nabi SAW saja. Nabi, seluruh Nabi ni semuanya bersifat dengan maksum. Jadi ada dosa? Tidak ada dosa. Tidak berdosa. Itu kena cerak dengan mereka. Nanti insyaAllah dah lagi nak faham tu. Cuma kena bagi pemahaman berkaitan dengan mukadimah ni, bahawa para Nabi ni suci, dan ibu ayah dan susu gala kepada para Nabi juga suci. Suci mereka. Okay. Dan atas keluarga nyo tu kita bahannya tadi, ini Nabi yang telah sampai mereka itu beberapa pangkat yang tinggi dengan ketinggian kadarnya. Dengan ketinggian kadarnya. Dan segala sahabat-sahabatnya, dan semua ni mendapat ketinggian di sisi Allah. Berlaku ahli keluarga Nabi pada nasab tu pun mendapat kemuliaan di sisi Allah. Dan ketinggian kadarnya dan segala sahabatnya. Jadi dan ni yang ada perkataan maksudnya adalah balik kepada as-salat wassalam tu tadi. Salat dan salat tu, dan segala sahabat juga mendapatkan salawat dan salam daripada
daripada seluruh makhluk. Dan sahabat ni, sahabat, apakah definisi sahabat? Sahabat ni adalah seorang yang beriman kepada Nabi SAW, yang mana bila mana dia beriman kepada Nabi, masuk Islam dalam keadaan dia hidup, dalam keadaan Nabi juga hidup, dan mati dalam keadaan beriman kepada Nabi. Itu dinamakan definisi sahabat. Adapun orang yang mana melihat Nabi dalam keadaan jangkau, dia melihat secara yang Allah. Bolehkah kita nak tengok Nabi secara sebentar ke ni? Tidak menjadi masalah. Bahkan Ahli Sunnah wal Jamaah tidak mengingkari kita ni orang yang betul-betul sayang kepada Nabi ni boleh melihat secara yang Allah, boleh tengok secara jangkau. Dalam hadis Nabi, man ra'ani fil manam fasayarani ya Allah. Nabi sebut, barang siapa yang mana melihat aku dalam mimpi, maka dia akan melihat aku dalam keadaan jangkau. Mana kata saya betul kan Nabi ni, saya betul. Tapi bila mana kita dapat melihat secara jangkau tu, jangan lihat kau je lah. Jangan kita tak boleh dia fitnah dan sebagainya. Orang kata aku nampak Nabi bagi betul-betul, pula aku nak fitnah kata. Jadi masing-masing. Tapi adakah Ahli Sunnah wal Jamaah, dia ulama Ahli Sunnah wal Jamaah mengingkari? Tidak ingkar. Benda tu boleh berlaku. Bukanlah perkara yang mana mencari akal, tapi perkara yang harus pada akal, tidak jadi masalah. Jadi orang yang melihat Nabi secara jangkau itu tidak dinamakan sahabat, kerana Nabi telah wafat. Jadi orang yang melihat kepada Nabi, beriman kepada Nabi, dalam keadaan dia melihat dan jumpa Nabi dan mati di keadaan Islam, itu dinamakan sebagai sahabat. Dan juga dinamakan sahabat orang yang mana beriman dengan Nabi, jumpa Nabi, kemudian Nabi wafat dan dia murtad. Tapi sebelum pada mati, dia beriman kembali dan mati dari Islam, juga dinamakan sahabat. Jadi kena bahas juga kat situ. Kena perinci kat situ. Dan orang yang mana hidup sezaman dengan Nabi, tapi tak pernah tengok Nabi, seperti mana Uwais Al-Qarni, itu dinamakan Al-Khadramun. Al-Khatram, bukannya sahabat. Jadi dia berjumpa dengan Sayyidina Umar, jadi dinamakan tabi'in lah, jadi tabi'in. Jumpa dengan sahabat, jadi tabi'in. Jadi sahabat-sahabat Nabi yang sebelum daripada Nabi itu tidak dinamakan sahabat. Seperti sayang kepada Nabi Isa, itu dinamakan Hawariyun. Golongan Hawariyun, sayang kepada Nabi Musa, semua yang dinamakan Hawariyun. Kat situ dah. Jadi berbahasa berkaitan dengan sahabat ni. Jadi barang siapa yang mana mengagungkan para sahabat Nabi ini, dan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri pun telah meridai kepada para sahabat Nabi. Yang mana Allah sebut dalam Quran, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah kata was-sabiquna al-awwalun. Allah kata orang-orang yang terdahulu daripada pihak muhajirin dan ansar. Allah kata walladzina ittaba'uhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka dari keadaan yang molek, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah kata mereka ni semua diridai oleh Allah, meradai Allah sebagai Tuhan, dan mereka juga diridai oleh Allah. Jadi semua para sahabat Nabi ini diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi barang siapa dia tak mengaku, maka dia boleh jatuh fasik. Tak mengaku sahabat ni bukan sahabat Nabi, contoh dia kata Sayyidina Umar bukan sahabat Nabi, sedangkan Allah redha sebagai sahabat, maka dia jatuh fasik. Dia jatuh fasik. Jadi orang yang menafikan Sayyidina Umar, selain pada Sayyidina Abu Bakar, dia menafikan Sayyidina Uthman ni bukan sahabat Nabi ni, hukumnya jatuh fasik, berdosa besar. Kerana Allah sendiri meridai mereka. Tetapi orang yang mana menafikan Sayyidina Abu Bakar adalah sebahagian pada sahabat Nabi, dia kata Sayyidina Abu Bakar bukan sahabat Nabi, dia kata, maka hukumnya jatuh kafir. Maka jatuh kafir. Kenapa jatuh kafir? Kerana Allah sendiri mengiktiraf Sayyidina Abu Bakar sebagai sahabat Nabi. Dalilnya ketika mana? Dari surah, dari kita, dari apa ni?
ketika mana hijrah Nabi SAW berada di dalam Gua Thur, maka Allah sebut dalam Quran, yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Sebab Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar ni dia rasa takut ketika mana Nabi takut ditangkap, maka dakwah Islam tak akan tersebar. Jadi Allah kata yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika mana Nabi ini memberitahu kepada sahabatnya, Allah kata sahabat siapa dia? Sayyidina Abu Bakar. Satu-satunya sahabat yang disebut dalam Al-Quran adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka ulama kata barang siapa yang menafikan Sayyidina Abu Bakar sebahagian daripada sahabat, maka jatuh kafir. Itu jatuh kafir. Tapi kalau sahabat yang lain itu tidak jatuh kafir, maka hanyalah hukumnya fasik, berdosa besar. Dosa besar. Apa itu kafir? Kerana menafikan salah satu dari Al-Quran. Jadi itu kembali kepada Nabi SAW. Maka Nabi sebut la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu sedih bahawa kita ni Allah bersama dengan kita. Maka ulama syarah innallaha ma'ana, ulama syarah kata dia segala peristiwa yang berlaku kepada Nabi, kesusahan yang berlaku kepada Nabi akan berlaku juga kepada Sayyidina Abu Bakar. Akan berlaku kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Akan berlaku. Memang berlaku sungguh. Dan nanti umur Nabi meninggal dan umur Sayyidina Abu Bakar meninggal pun sama umur dia 23 tahun. Seorang yang sahabat yang sangat hebat. Kat situ berkaitan dengan sahabat bagi dan segala sahabatnya yang gilang gemilang, hal keadaan penunjuk mereka itu seperti bintang. Dengan tersebut pada hadisnya, ada hadis Nabi SAW, Nabi kata ashabi kan nujum, ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabat aku ni seperti bintang. Nabi kata barang siapa yang dia bi'ayyihim, barang siapa yang mana mengikuti sahabat-sahabat aku, maka dia akan yang ikut, maka dia akan diberikan hidayah oleh Allah. Dapat petunjuk yang molek. Maka Nabi SAW sebut bila mana berlaku di akhir zaman nanti, Nabi sebut alaikum bisunnati. Ketika mana berlaku di akhir zaman ini, umat akan pecah. Nabi sebut dalam hadis Arba'in Nawawi, hadis 40 Nawawi. Nabi sebut umat akan terpecah pada akhir zaman ini. Sungguh zaman ini makin lama makin rosak. Dia tengok kan. Nabi kata umat akan berpecah. Jadi barang siapa yang mana hidup selepas pada aku, man ya'ish minkum fasayaudu ikhtilafan katsira. Maka kamu akan percaya cukup banyak. Di Malaysia asli berpecah. Macam mana? Berpecah. Maka Nabi kata ketika mana berlaku perpecahan pada waktu itu, maka Nabi sebut alaikum bisunnati. Hendaklah kamu mengikut pegang sunnah aku. Jadi sunnah ni bukan benda-benda sunnah kan. Benda sunnah ni maksud benda-benda yang wajib. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Benda wajib ke apa? Ni akidah. Wajib ni pegang sunnah sungguh ni. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Dan pegang juga sunnah para khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin yang diberikan hidayah. Jadi seperti bintang. Jadi khulafa' ar-rasyidin ini seperti bintang yang memberikan hidayah kepada umat. Min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajis. Pegang sungguh dengan sunnah Nabi, sunnah para sahabat Nabi pada waktu itu, pada zaman kita sekarang ini. Wa 'addu 'alaiha bin nawajis. Dan gigit dengan gigi geraham. Pegang sungguh. Pegang sungguh. Ini sifat sahabat Nabi yang menjadi petunjuk kepada akhir zaman. Jadi itu antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebutkan dari satu hadis yang lain, la tasubbu ashabi, jangan mu celah sahabat-sahabat aku, jangan celah. Sebab Nabi sebut kepada falau anna ahadukum anfaqa mithla Uhud dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Kalau mu jangan celah sahabat aku ni, Nabi kata, kalau mu ni berinfak, mu sedekah, apa dia? Sedekah apa? Zahaban mithla Uhud, satu emas besar gunung Uhud. Nescaya mu walau sebesar tu mu tak akan menyamai
apa yang para sahabat buat. Tak dapat sama. Nabi sebut wala nisfahu. Bahkan tidak dapat walaupun sebahagian daripada mutu. Kalau sahabat sedekah ke secumpuk secumpuk. Kita ni sedekah juta-juta tidak akan sama dengan secumpuk. Walaupun separuh dari itu, wala nisfahu, wala separuh pun tak akan sama. Besarnya antara perkara yang didapatkan oleh para sahabat Nabi, iaitu nurul nubuwah tu dapat kepada para sahabat Nabi, cukup besar. Bahkan para sahabat ni dididik secara terus oleh Nabi SAW. Jadi kita ni banyak tak yang makin lama makin rosak dah kami kita ni. Dan Nabi sebut khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Ini adalah hadis-hadis yang banyak. Nabi sebut sebaik-baik umat, sebaik-baik manusia adalah pada kurun aku. Sebaik-baik manusia, para sahabat, para semualah. Thumma alladhina yalunahum, kemudian manusia yang seterusnya adalah yang seterusnya, kemudian kurun yang seterusnya. Jadi setiap kurun ni para salaf ni 300 tahun pertama ataupun 500 tahun yang pertama ulama sebut khilaf di kalangan ulama. Jadi kurun yang kedua ni antara Al-Imam Hasan Asy'ari, Al-Imam Syafi'i. Kalau dalam kurun 500 tahun Al-Imam Ghazali, banyak Al-Imam Baqillani, semua lahir pada kurun yang salafus salih yang terawal ni. Jadi selepas pada kita ni makin lama makin rosak, makin lama makin rosak. Cuma Nabi katalah dalam satu hadis Nabi sebut man qala halakan nas fahuwa ahlakuhum. Nabi sebut barang siapa kata manusia dia rosak belakang, rosak habis dah manusia ni, maka Nabi kata fahuwa ahlakuhum. Hak sebut tu ada paling rosak. Hak sebut paling rosak. Mana kata untuk hadis kena yang sungguh lah. Barang siapa kata manusia ni rosak habis lah, dia paling rosak. Maksudnya adalah kalau dia sebut dia kata dia ni nak meninggi diri, maka dia paling rosak. Tapi kalau dia sebut dia kata dia ni berduka cita, sedih, maka dia tidak menjadi masalah. Boleh. Jadi tak ada masalah lah, kerana melihat kepada keadaan umat yang pada zaman hari ini. Makin lama makin teruk kan kita. Sebab tu kena pergi semua dengan sunnah Nabi. Lebih-lebih lagi pengajian akidah. Habis berkaitan dengan mukadimah kitab. Lah. Jadi mukadimah kitab inilah penunjuk kepada kita mengaji Nabi. Ngaji apa ni? Berkaitan dengan Nabi, berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan sifat Allah, berkaitan dengan para sahabat, semua kita akan ngaji perbahasannya akan kerinci lagi insya-Allah. Okey. Kemudian daripada itu, maka inilah pati faridatil faraid, bari bawah faridatil faraid, hamba Al-Haji ni Abdullah Al-Jambui Jala Thailand, menghuraikan dan mengupaskan dia daripada risalah orang tua hamba yang sangat alim dan berkat yang bernama Faridatul Faraid fi ilmi aqaid. Dan atas Allah Subhanahu wa ta'ala hamba berpegang dan dengan limpah kurnianya hamba minta pertambahan. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah kita bertiga sini dulu. Jadi kita hati sahaja. Jadi orang ngaji sungguh maksudlah dari pembahasan kita Faridatul Faraid. Jadi tapi orang ngaji kita ni pun insyaAllah dapat faham. Walaupun ulama sebut qalilatun fil hajmi, saghiratun fil hajmi, walakinna kabiratu fil ilmi. Walaupun kita ni kecil, sikit lah nampaknya, tetapi besar pada ilmu dia. Yakfi memadam dengan ilmu yang ada dalam ini, memadam untuk bawa kepada kehidupan, memadam. Yakfi kal inturik an taktafi fa innahu bi zubdatil fanni. Ulama sebut kalau kita nak dengan kita ni memadam, kerana ini adalah zubdah pati saja.
Macam kita dapat suri sirah, pasti sirah. Boleh buat air juga lah. Boleh faham. InsyaAllah kita hari ini berbahasa yang mendalam dari kita ini. InsyaAllah ta'ala. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، ووفقنا توفيق الصالحين، واجعلنا من السعداء المقبولين، ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله. تقبل الله مني.